Ni nak dengar cerita dah. Ada seorang tu, budak tu, dia belilah tiket bas. Lepas tu dia naik bas. Lepas tu dia pesan lah ke abang driver tu. Siapa gua musel royak dia. Dia kata, tak apalah, siapa gua musel royak. Lepas tu duduk betah, mari pulak budak ni. Lepas tu royak, be, siapa dah kau gua musel? Lepas tu abang tu kata, tak apalah, duduk dulu. Pas siapa kat dia royak lah. Dia pun duduk pula. Duduk, dia mari pula. Lepas tu dia mari baru duduk gapo ni? Baru duduk terer lebih kurang lah. Lepas tu terer Kuala Kerai. Terer pula dah silap. Lepas tu dia poyak ke abang tu. Lepas tu abang tu royak, lagi tidur dulu. Kalau siapa kat dia royak lah. Lepas tu budak tu pergi duduk dalam. Lepas tu mata tu dia nerok. Bila dia nerok tu, lebih dah gomusel. Siapa gombok dah. Allah dah. Lepas tu babah tu pun, lagu mana nak royak budak ni? Duk gombok dah ni. Lepas tu kecek ramah-ramah. Okey, setujulah. Patuh balik gi gomusel. Bila siapa gomusel, barulah dia gerak. Gerak adik tu bang. Lepas tu dia sium makanan dia, basi dah. Lepas tu dia pun boyak lah. Dia nak turun kau lupa. Tapi bila siapa gomusel, benar dia nak makan lah bekalan dia tu. Takut basi. Ni basi dah. Tak ada apa kalau apa. Lepas tu bila dengar tu Allah tak sani nak siapa dah kalau apa. Patah balik ingat dia duk buah musel. Adulah, parut lah.